Yo, what's up guys? Welcome back ke ni first episode Selamat of datang. Selamat datang ke Oddity. So, malam ni kita punya podcast nak cuba bincang tentang 8 jenis subtopics yang kita ada untuk nak kemukakan dekat kita punya podcast. Macam, let's go. So, korang mesti tertanya-tanya, siapa rakan-rakanku yang ada dekat skrin ni? So, aku start dengan diri aku, Giga. Korang boleh panggil Giga Hut. And then kita ada DB di sebelah saya. Walaupun dia jauh, tapi dia dekat di hati. Nama dia DB. Saya DB. And then, dekat bawah DB, ada Abah. Kenapa Encik Abah? And then, last but not least, kita ada Rain. Tak dengar Rain, apa tu Rain? Ni apa ni? Hai. So, basically kita punya first episode ni is all about ice breaking lah. And korang pun tak tahu kita apa tujuan channel ODT ni sebenarnya. And tiba-tiba korang nampak short film Jamban. So basically kita akan address a few things lah regarding the future of this channel and ke mana kita nak arah tujui channel ni. So yeah, let's start with you guys. You guys boleh take the floor now. So yeah, DB. Kita nak cakap pasal apa kat podcast ni, DB? Dah lah. Kau tunjukkan ini apa-apa boleh kan kita borak santai-santai saja. Ikut flow orang kata kan. Dia macam santai chill lah. Santai chill. So bukan kita big fan of santai chill. Kita tak mengutuk apa-apa lah. Peace. So yeah, macam DB cakap, kita punya topics is basically benda-benda yang menyantaikan, yang santai. Benda random macam Cik Abah cakap. So dalam 8 topik ni kita ada lost media, kita ada topik berkenaan local scene. Local scene tak kisahlah movie ke, music ke, traditional pop culture, you name it. Apa-apa yang ada kat Malaysia, itulah local scene kita. And then kita ada bab-bab jenayah. How to say? Rain? True crime. True crime, right? True crime. Yang nombor 4 ni memang paling favorite orang kata. Paling favorite lah. Puaka. And kita cakap pasal benda-benda horror, urban legend ke apa-apa yang apa-apa yang ada dekat Malaysia lah. And then kita ada overrated. Okay, overrated macam ni guys? Viral things Viral thing yang terasa benda tu sebenarnya tak patut popular pun lah. Overrated lah. Tapi benda tu dijadikan topik kan semasa kan. So semua orang pun komen bagi komentari masing-masing kan dekat topik tu. So okay, kita ada overrated and then kita ada the generation gap, food, toys and game. Because di kalangan kita ni semua, kita memang age gap yang berbeza-beza. Every generation ada dia punya trends and don'ts dia ke apa-apa kan. Tak kisah dari segi food, toys and game. So you name it. Kita akan berborak dekat the generation gap. And then number 7, kita ada special segment, Deep Talk. Special segment Deep Talk ni mungkin benda-benda yang lebih serius lah. Serious issues. Benda-benda yang maybe personal ke atau benda-benda yang something yang deep lah. Deep. Faham. Nak bagi contoh, I don't know. Contoh like mental health ke ataupun sickness ke. Those kind of things lah. Faham. Menarik. And then I believe benda-benda macam Deep Talk ni juga dia boleh jadi inspiration juga, tapi in the same time pun kita boleh belajar. Lebih pada awareness lah. More or less macam awareness lah. In general punya awareness lah. And kita orang tak nak jadi abang-abang kakak-kakak yang kau buat ni tak betul lah kau buat benda-benda macam tu lah, tak nak lah. So kita just share info apa yang boleh korang guna dekat luar sana, benda-benda macam tu lah. Lebih kurang macam tu lah, Arin. Yes. And then last but not least, pantang larang orang tua. Ini apa tu? Ini more to Malaysian culture lah. I would say it's Malaysian culture lah.
ada pantang larang yang make sense, ada pantang larang yang macam Mengarut. macam tu. Boleh? Macam tu lah. Faham. Kenapa benda macam tu So benda macam tu kita nak discuss Kita punya plan initially memang kita nak post satu topik tu, contoh satu episod tu seminggu 2 kali. And just let's say kita record podcast ni dalam sejam. So maybe dalam seminggu korang dapat 2 and part 1 and part 2 and regarding on each specific punya topik. So KDB, apa kau harapkan kat podcast ni? Itulah kita harap dapat buat community lah, macam community yang orang suka macam benda-benda mistik, benda-benda true crime, benda macam tu lah. Dapat kumpul fans ke kan, boleh orang kata apa, berborak lah, bincang pasal benda-benda macam ni kan. Tu untuk saya lah. Untuk Abah pula macam mana Abah? Macam susah nak Tak boleh cakap saya lah. Aku rasa macam saya. Keluar kan? It's not us. Can we just Tak be apa, us? Aku rasa Okay, tak boleh guys, sorry mak, ayah, atuk, nenek semua, I'm sorry. Aku terpaksa cakap aku kak. Pasal dah macam ni because Kata borak santai kan. Kata buat sebab santai. kita cakap dengan kita dah biasa. Kita cakap dengan kawan-kawan kan. So bila cakap dengan kawan-kawan, dia aku kau semua kan. Kalau kita cakap dengan orang yang tak kenal ke apa, bolehlah nak berbudi bahasa sikit saya awak tu. Tapi kalau dengan kawan-kawan macam susah sikit lah. Tu lah. Kita dah kenal lama kan. Benda tu pun aku kau tu memang dari mula-mula kenal. So benda tu dah. Tapi maybe orang-orang kat luar sana mungkin lah kan. Because ni pun aku tengok daripada podcast-podcaster yang lain juga kan. Semua yang diorang pun ada few macam bagi tips lah apalah semua kan. Bagi advice. Kalau boleh cakaplah saya, awak kan. Dia lagi sopan. Macam mana cakap? Dia buat sopan. Dia lagi sopan. So tapi still dulu bahasa-bahasa baku tu pun ada je cakap aku engkau lah apalah tu semua. So sama je dia punya maksud. Cuma dia bunyi sedikit kasar to certain people. Tapi to us aku rasa tak kot. And then plus podcast ni podcast ni in general memang untuk semua orang lah. Tapi certain topik tak semua orang boleh dengar lah. Depends lah. So I think daripada kita nak fake around, nak cakap saya, awak, I, you apa benda semua yang kan macam macam tu lah kan. Itulah. Apa pendapat korang as a viewer? Korang suka kita cakap saya, awak ke, aku, engkau ke? Mana korang prefer? Korang suka kita ke tak? Tak. Sorry. Aku punya hyper pill dah masuk lah. Aku fikir podcast ni at least lah sekurang-kurangnya tak semua pun, sebab kita banyak share benda dalam ni kan. At least orang boleh buat jadi macam sumber rujukan ke. So bagi aku podcast, tujuan aku jugalah kan. Tujuan aku buat join untuk buat podcast ni macam mana nak cakap, macam jadikan platform lah untuk sampaikan ilmu. So at least adalah orang yang jadikan rujukan sumber kan. Bila kita share something tak semestinya sembang-sembang bukan lah macam tu lah bagi aku lah. So benda ni macam orang kata apa, kongsi ilmu kan. So biarlah kita share benda bermanfaat, at least untuk orang lain. Bagi aku lah. Betul. That's one of the key values yang agak penting lah juga. Because let's face it lah guys, kita dekat luar sana memang banyak betul content creator. Yang content creator yang terbaik tu maybe a few. Tapi yang the rest out there, sorry to say lah, maybe aku tak nak bash anyone ke apa-apa, tapi mungkin content-content yang tak senonoh apa-apa kan. So mungkin lah content yang kita cuba nak provide is a value added punya content yang orang tak kisah tua ke muda ke, at least dia orang belajar something from this channel or something as a sharing lah, macam tu.
Baik, alongside untuk kita nak nak cuba build satu community, and then in the same time pun kita pun nak cuba buat short films kan. Dia macam anthology punya short film, semua berkait-kait apa benda semua. So yalah, you guys dapat 2 in 1 lah. And dapat podcast santai-santai, and then in the same time korang dapat short film yang pelik-pelik. Short film yang pelik-pelik. It's the essence of ODT lah. Actually ODT ni is like what you don't call it anagram what do you call it Kita ni it's a semua play of words with oddity so benda-benda yang Pelik. kita orang nak terokai benda-benda yang pelik-pelik lah dalam kita orang punya subjek-subjek semua ni kan. Kalau kau tengok macam Lost Media Lost Media macam Abah dia kata benda-benda yang mungkin dah tak jumpa dah dekat social media, dah tak jumpa dekat online benda-benda ni. So that's Lost Media. So it's like benda-benda yang pelik lah. Kenapa? Mana hilang kan? Apa jadi kan? Then local scene. Local scene ni memang favourite bukan lah. Bukan pelik lah. Tapi it's more of the progress lah. Of all the Malaysian local scene lah. Aku rasa Abah lagi excited dekat local scene because dia nak explore band-band tu. macam kita berempat, I think yalah, most of us banyak dengar lagu-lagu yang metal-metal lah, apalah tu semua kan. Tapi not all the way metal lah. So All the way. Macam Abah pun because at that time masa kita nak buat list ni pun kita ada bincang kan. Cuba bayangkan one day kita buat macam short documentary on this specific old band yang lama orang tak pernah dengar kan. So bawa ketengahkan balik. Pasal dulu tak silap mas, dekat NTV 7 ke TV8 dia orang ada tau satu rancangan tu, nama dia Underground ke apa benda lah. Underground nama dia. Underground. So dia orang explore local scene, local bands yang yalah dulu-dulu lah, back during the 2000s lah. Agak cool lah kan, cuba bawa balik on this current time lah kan, so to speak. Topik-topik yang kita akan perkenalkan dekat korang ni is basically benda yang kita orang minat lah. Benda-benda yang kita orang minat bersama, kita orang nak bincang bersama. Some things that are close to our heart or some curious things lah basically. The keyword is curiosity kan? Yep. We try our best not to go to the serious issue like where no political religion or anything like that. It's more towards personal experience, health punya issues, things like that lah. Things yang general issues that is serious. So that is under special segment. And then ada pantang larang orang tua. Ni ada benda-benda yang pelik juga. But this is more of Malaysian. It's a Malaysian thing lah. Pantang larang orang tua ni maybe it's a more Malaysian thing. But I suppose orang kat luar sana pun ada juga. Macam benda-benda yang superstitious. Ya, superstition. Mak bapak kita orang cakap, oh janganlah buat ni apa. Ya. Oh tak boleh ni, melangkah ni. Oh macam Ya. Faham. Mungkin bab yang pantang larang ni, jenayah ni, ya mungkin lah. Mungkin aku tak ada banyak sangat benda nak bercakap. So maybe it's fun to hear from you guys. Pantang larang tak ada. Takkanlah atuk nenek korang dulu tak ada pantang larang. Pantang larang ada. Yang crime jenayah tu aku kurang sikit. Tak ada topik. Okay. So, setiap orang ada dia punya skill lah nak cerita kan. Aku rasa yang bab-bab contoh lah macam local scene memang sampai ke pagi lah boleh borak. Ni korang boleh borak lah. Ini aku kurang sikit. Lost Media insyaAllah boleh kak. Macam hantu, tu semua orang boleh. Yang tu aku diam. Bukan topik aku. Topik semua orang tu bah. Come on bah.
Abang pun ada juga share-share benda Betul. So, aku rasa each topik ni kan, kita aku tak sure lah siapa yang boleh buat contoh. Okay, hari ni untuk Lost Media kita cakap pasal DVD. Macam tu kan. So dalam satu topik tu kita nak categorizekan dia macam tu. Oh, episod ni kali ni cakap pasal satu benda DVD, and then cakap lah sampai DVD sejam. Ke kita present macam seorang ni bawa DVD, seorang ni dapat bawa floppy disk, seorang ni dapat bawa benda-benda macam tu lah. Pasal bayangkan kita dah cakap ni semua kan. Sekarang baru 21 minit. Serius lah. Tapi aku rasa kan, contoh macam kita nak buat topik lah kan, topik untuk minggu ni, aku rasa kita semua kena cari bahan lah. At least macam kau ada something nak dicakap lah. Kan? Kata yang kita orang cakap, we start with the easy ones first lah. Betul. Aku rasa untuk first episode kita borak pasal generation gap pun okay. Mungkin sebab bagi aku rasa video macam tu kalau kita post kan, orang boleh relate. So mungkin dapat engagement banyak sikit. Especially kat TikTok lah. Boleh. Kalau kita nak faham. Bab podcast ni aku terserah kepada korang-korang lah. Aku editor je. Sama lah saya. Ini orang kata apa, perbincangan lah. Aku rasa bagi aku first topic. Sebab benda tu pun light juga kan. Boleh tak kita borak bukan kita nak cakap pasal yang benda yang tengah viral sekarang ni. Overrated. Okay juga kot. Bukan yang overrated tapi lagi satu tu. Nenek kebayang. Janganlah benda. Boleh tak kita cakap benda-benda macam tu time siang ke apa ke? Sebab tengah hot isu kan. Meeting pun malam. Itulah pasal. Aku terpaksa buka lah spek mata ni, gelap sangat tu. Bukan first episode tu buat pasal kita punya experience shooting ni ke? Jamban. Oh, the experience yang kita melalui. Lagi gelap. Kita tu lah. Kita cakap masa siang lah. Tadi korang cakap. Kita ada orang kat sini. Nak takut apa? Nak bincang pasal universe. Kau punya planning. Oh, yes. The Jam Band Universe. Inilah writer kita guys, Mr. Giga. Kena buat layout tau. Mana start, mana dia punya progress. Gini. Aku ada whiteboard whiteboard kecil. Dah tulis dah ke? Lepas tu tunjuk kan. Sebab kau cerita pasal dia ada kat homestay. Nah, aku terbayang satu idea tau. Dah lama sebenarnya aku terbayang. Fikir macam bila macam situation dia berdasarkan macam what if kau nak merompak tapi kau salah rompak rumah. Sebenarnya kau bukan nak rompak, kau diumpan masuk rumah tu. Aku punya idea lah macam, tapi ikut konsep asal aku dia belum pada gore. Macam doktor saintis ni dia pancing orang kan masuk rumah dia, macam dia buat macam dia ni vulnerable kan. Tu orang rompak rumah dia, jangan orang masuk kena sedatif jadi macam Saw. Macam Saw. Aku fikir macam tu. Dia macam bah. Boleh. Thriller lah. Jadi thriller. Macam Human Centipede. Macam tu lah. Faham. Tapi aku fikir bila dah masuk, nak selit masuk dalam universe jamban tu, macam core family tu yang ajak jemput, macam dia nak kacau. Faham tak? Buatlah makcik tu pembunuh. Dia actually yang jamban punya so-called universe ni, dia macam ni. Aku tengok dekat Netflix, dia animation, dia short animation, dia macam anthology tau. Dia tak ada specific plotline ke apa-apa in between the episode. Dia tak ada. Dia semua episode semua lain-lain. So basically So basically macam Black Mirror, macam Twilight Zone, lebih kurang lah juga. Dia orang semua episod lain-lain. Tapi dia punya each season tu dia macam ada, dia macam ada big topik yang besar yang dia orang contoh.
okay, topik besar is all about contoh pain and love lah contoh. So nanti dalam 10 episod tu dia punya cerita tu dia cuba olahkan big topik tu dipecahkan pada cerita-cerita yang pendek-pendek ni semua. So tak kisah tiba-tiba cerita ni cyberpunk lah apalah. So sama juga macam Jamban ni. Macam idea Cik Abah tu aku suka. So basically episod 2 macam mana kita nak relatekan balik family yang last tu ke episod 2, dia boleh jadi cerita apa-apa guys. Dia boleh jadi contoh dia boleh jadi rom-com, romantic comedy, tiba-tiba macam apa, macam Saw ke apa, tiba-tiba mati benda-benda macam tu tak tahu lah. So it can be anything Dia macam aku cakap dia anthology short film yang tak ada, yang dia ada dia punya asal-usul pangkal jalan dia ada, tapi dia punya episod tu it can be anything. Tiba-tiba episod 3 nak cakap Mamat ni termasuk dalam portal, masuk dekat alam lain, tak tahu lah, benda-benda macam tu lah. Dia punya core DNA tu memang horror lah, tapi horror jenis apa? Slasher horror, psycho horror, spiritual, apa benda semua. Boleh jadi apa-apa. Engkau nak buat yang macam kau cakap tadi, Cik Bah, dipersilakan. Aku okey nak shoot, janji. You know, macam-macam portfolio nak kompos. Tak ada. Betul. Tapi tu bajet lah tak. Kena artis. DB kenapa terkelangan timbul ni DB? Dia yang okey, kita nak hire, contohlah kalau ada makeup artist yang murah, boleh je nak shoot. Tapi kita cuba, okey, the idea, okey, contohlah episod 2 kita main dengan apa episod 2 engkau cuba nak buat yang macam kira slasher lah kan, slasher horror kan, contoh. Macam mana kita nak buat dia, idea dia dah besar, tapi macam mana kita nak jadikan dia narrow down sikit, small scale kan sikit, yang kita boleh achieve untuk nak shoot. Aku rasa macam problem cerita The First ni, yang Jamban ni pun sama tak? Idea dah cun, tapi macam mana kita nak achieve, nak execute lah. Make into what, bite size? Aku fikir pasal location kot. Betul. As long kita dapat satu location, kita pergilah stay kat sana 1 hari ke 2 hari, kita shoot lah apa-apa yang boleh dapat kat sana. Cun tak? Bila kau cakap macam tu, Abah, aku terbayang tak? Contoh homestay tu, rumah kayu, rumah tradisional kayu. Tengok kat dalam eksperimen, Mat. Makcik ni buat eksperimen. Betul. Aku terfikir macam Rumah tu. nenek kebayan. Oi, bapa. Itu prop kena bagi babi weh. Pakcik tua rupanya bekas doktor. Kan? Doktor bedah. Ambil organ. Kau mesti pernah tengok cerita House of Thousand Corpse Tak. Rob Zombie punya horror. Rob Zombie tak lah. Dia ada satu Dr. Satan. Dia memang tukang bedah lah. Pasal family tu kan, kalau kau nak buat origin kan, macam mana nak cakap dia, kau dah ada visual lah dia punya macam origin dia selengkapnya lah kot. Aku tak ada lagi dia punya jalan cerita lengkap dia, tapi aku ada, orang cakap macam snippets lah, here and there. Macam contoh episod 2, abang si victim tu nak cari, mana adik, apa jadi kat adik aku. Time tu lah terbuka flashback ke apa-apa semua. Kira origin yalah benda tu lah. Tapi kalau nak main macam tu, okey. Kalau nak main macam tu boleh, tapi dia jadi macam dia dah terlalu narrow. Okey, aku dah buka flashback. Nanti dah buka flashback, macam mana aku nak concludekan dia? Macam mana nak kaitkan dia ke apa? Macam mana nak kaitkan dia
ke dia bawa ke episod ketiga macam tu. Contoh kalau contoh kan, kalau macam Abah punya plan nak jadikan dia horror slasher. Oh, makcik ni sebenarnya doktor so and so buat something dekat ni. Lepas tu at the end tu contoh lah. Oh, at the end dia macam ni lah makcik ni masuk dalam gambar tu. Dia ada satu orang jahat dekat, contoh lah kita punya episod 10 episod contoh lah dalam episod 9 ke 10 bila orang jahat tu dah reveal itself, dia ni lah mastermind untuk episod 1, episod 2, episod 3, 4 macam tu. Tapi kita tak tahu pun dia punya rupa macam mana lah awal-awal. Once dah masuk, dah nak dekat episod 9 ke 10, Mamat ni bagi tahu motif lah, apalah. So macam tu lah. Benda yang macam mana aku nak cakap tu lah, aku belum cari jalan untuk nak simplifykan lagi, tapi dia macam contoh episod 1 Mamat si Ipan ni kan, tiba-tiba dia ada kat dalam episod 3, rupanya si Ipan ni pernah jumpa karakter dekat episod 3 ni. Maybe dia beli air ke, dia beli tu so dia berkait macam tu je lah. Sambungan lah. Things like that lah. Aku rasa aku banyak ikut reference dari cerita animation tu dengan juga tu lah Black Mirror lah. Tapi Black Mirror dia tak ada pun kaitan apa-apa, tapi more or less dia punya jalan cerita dia macam tu lah. Everything interconnected lah. Nak ada satu elemen yang ada kait dengan every episode lah. Satu elemen tu dia kait dengan satu. Contohnya macam kalau nak buat bersimpang still ada lah. Macam contohnya macam kau nak buat, kalau origin yang family tu daripada satu rumah ni kan. So macam maybe episode 3 yang kata abang Ipan nak cari adik dia kan, mungkin dia akan dia tengah drive tu, dia pass by rumah tu ke, something like that lah contohnya. Something macam tu lah. Macam buat orang macam aku macam rumah ni dekat episod pertama macam tu, or episod 0 kan, something like that lah. Lepas tu aku terbayang juga contoh macam kan family portrait tu kan. Family tu sebenarnya dia orang bukan family pun. So budak ni dari zaman ni, so ni kalau kita nak main contohlah episod 3, kita main zaman dulu-dulu lah contoh kan. Ni budak ni dari episod budak ni dari zaman 90s lah contohlah, 90s ke 2000 ni budak ni. So lain-kali dia hilang masuk kat dalam poster poster ke gambar ke tak tahu lah, kat alam lain nanti tiba muncul kat poster tu kan. Macam tu lah. And then episod seterusnya maybe pasal Mamat ni, pasal si makcik tu. Kalau episod 2, kalau nak buat yang jalan cerita Abah cakap tu, nak buat dia horror slasher dekat rumah kampung ni, sebenarnya dia buat pembedahan. Cun tak? Kan makcik tu pakai tudung, orang tak expect apa kan, kali masuk hilang kan semua orang. Potong. Tu ada upacara. Oi bapak menggambar. Dah keras dah video. Dah keras. Cun tak tu? Boleh buat, tapi itulah kena fikir ada prop semualah, prop, equipment, tempat semua tu kena. Tu lah susah sikit. Kita nak boleh buat kalau ada bajet semualah. So kita kena kalau jadi cantik, kalau tak jadi nampak sangat. Betul. Tak tahu pendapat aku, macam aku rasa kita buat apa yang kita mampu lah, macam dari segi kita punya equipment, props, location wise semua tu. Aku rasa kita based on that lah, baru kita boleh decide on what we want to do. Pendapat aku lah. Masa mungkin yang grand tu mungkin episod-episod kemudian kot, ujung-ujung kan. Boleh je. Yang awal-awal ni. Contoh kan, kalau dia punya episod tu pasal zaman sekian-sekian, maybe zaman 2000 lah contoh. Lah. Maybe kita cari lah location yang lebih kurang macam tu, tapi tu lah, kita taklah main sangat macam wide shot ke apa-apa ke, establish ke apa. Kita just main, Mamat ni pakai baju zaman 2000 contoh lah. Kita narrow it down jadi small scale lah macam tu.
Pasal macam cerita yang jamban yang kita buat ni pun, kita tak main pun apa white shot sangat. Pasal tahu tempat tu, ya sepatutnya kita nak guna tempat lain, tapi dah jadi tempat lain. So tak boleh nak review sangat tempat yang arena tu apa benda semua kan. So kita boleh cut corners based on that lah. The initial plan untuk season 1, season 1 kita main lah benda-benda macam tu yang berkait ni. Boleh aja.